Sakit darah tinggi ni macam paip bocor dekat rumah kau. Mula-mula sikit-sikit tak nampak kesan dia. Tiba-tiba boleh pecah, boleh burst kalau tak jaga. Soalan dia, doktor, apa kesan sakit darah tinggi kepada jantung? Yang pertama, korang kena faham sakit darah tinggi ni akan meninggikan beban kerja jantung. Jantung ni adalah otot. Dia akan pump darah pergi seluruh badan kepada saluran darah di dalam badan. Tetapi kalau tekanan di dalam saluran darah badan tu tinggi, otot jantung kena kerja lagi kuat. Aku nak bagi korang faham. Kalau tekanan darah dekat tangan 120, jantung kena pump 120. Kalau tekanan saluran darah kau 160, otot jantung kena pump 160. Beban kerja jantung meningkat. Macam bicep aku kalau aku pergi gym angkat dumbbell, bicep aku jadi besar. Nampak handsome, betul tak? Otot jantung pun sama. Bila terlalu tinggi beban kerja jantung, otot jantung akan menebal. Lama-lama otot jantung tu akan jadi liat dan lemah sebab dia tak boleh tahan. Macam terlalu banyak pergi gym, biasanya angkat dumbbell 10 kilo, tiba-tiba angkat 80 kilo, koyak bicep, sakit otot. Benda yang sama boleh berlaku kepada otot jantung. Itu kesan darah tinggi yang pertama. Kesan yang kedua pula, darah tinggi boleh merosakkan selaput di dalam saluran darah jantung. Apabila rosak selaput dalam saluran darah jantung, lagi mudah berlaku inflamasi, lagi mudah berlaku keradangan ataupun masuk kolesterol di dalam selaput saluran darah jantung, menebalkan dan menyempitkan saluran darah jantung, boleh tinggikan resiko kena stroke ataupun sumbat saluran darah jantung, menyebabkan serangan jantung. Kesan ketiga pula, saluran darah tu jadi liat, jadi keras. Saluran darah badan kita sebenarnya dia lembut, dia macam getah, boleh kembang dan boleh kecut. Apabila kita rehat, dia kecut sebab jantung tak perlukan banyak darah. Apabila orang tu aktif berlari, saluran darah tu akan mengembang supaya lagi banyak darah boleh pergi kepada otot badan dan otot jantung tu sendiri. Apabila ada sakit darah tinggi, saluran darah jantung jadi liat, dia tak boleh nak kembang kecut sepatutnya. Jadi badan kita jadi mudah letih, tinggi resiko kena serangan jantung, tinggi resiko kena stroke. Itu 3 mekanisme bagaimana sakit darah tinggi boleh merosakkan jantung anda.